Sebab ketika kat dunia ni perbanyakkan kawan-kawan yang baik, yang saleh dan salehah. Kerana hari tersebut punya dahsyat, ayah tak boleh selamatkan anak, isteri tak boleh selamatkan suami, suami tak boleh selamatkan isteri, anak-anak tak boleh selamatkan mak ayah. Kerana di situ nilainya saleh, kebaikan. Ingat. Sebab itu dalam keadaan ini, berkat pemerintahan yang baik ini, dalam keadaan sehingga di zaman Umar bin Abdul Aziz, serigala boleh duduk dengan kambing mengeteh tau. Sini panggil apa Jawa? Mengopi kan? Ngopi kat warkop tahu Indonesia, warkop, warung kopi. Warkop, warung kopi. Ngopi. Kadang-kadang ngeteh. Maknanya serigala dengan kambing boleh duduk. Sebab Nabi berjanji dulu akan sampai begitu amannya Islam yang memerintah, kamu berjalan daripada San'a ke Hadramaut, 2 wilayah dekat Yaman, tak ada siapa mengganggu kamu dalam keadaan kambing bersama serigala. Dan sebab itu bila meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, rakyat dia kata apa? Umar dah mati dah. Macam mana kau tahu? Kambing ni tengok, serigala dah mula makan kambing. Nak sebutnya dalam keadaan keadilan yang luar biasa dari pemimpin yang baik, dia memberi bekas dalam kehidupan rakyatnya, termasuk hasil mahsul negaranya, termasuk haiwan-haiwan binatang yang duduk dalam negaranya. Subhanallah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negara ini beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim, kami akan bukakan ke atas mereka pintu-pintu langit, pintu-pintu bumi, pintu-pintu keberkatan yang manusia sendiri tak mampu nak fikir. Ingat tu, bahawa inilah hasilnya. Lalu Umar bin Abdul Aziz, dia tulis surat untuk para sahabatnya. Tengok, sesungguhnya aku mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik wasiat ni pesan, sebaik-baik pesan supaya bertakwa, menjadi rukun dalam khutbah Jumaat. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku berpesan kepada kalian dan diriku supaya bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam keadaan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati sehingga kamu mati di atas Islam. Ini disebut pada hari Jumaat. Kalau hari tersebut Pak Imam lupa nak berpesan supaya bertakwa, Jumaat hari itu tak sah, ibu-ibu. Tu yang kena ulang itu dekat mana? Negeri Sembilan. Pak Imam lupa nak sebut pesan dengan ketakwaan menjadi rukun. Sebaik-baik pesan kita kepada anak bertakwa. Sebab tu sebelum kita meninggal, pesan setiap orang anak, menantu, cucu, supaya kalau atuk meninggal jangan tinggal solat, atuk meninggal jangan buka aurat, atuk meninggal jangan lupa baca Quran. Itu sepatutnya dipesan. Bukan kita pesan kalau ayah meninggal, ayah punya tanah dekat Ulu Yam tu ambillah kat engkau. Itu merapu namanya. Sebab itu menjadi berpesan kepada anak sebelum meninggal, peringkat awalnya wajib. Dan dia menjadi sunat muakkadah, sunat yang dituntut, supaya anak itu bertakwa. Kenapa ibu-ibu? Supaya bila kita pesan pada anak supaya bertakwa, kita mati, tiba-tiba anak tak bertakwa, kita sebagai ayah tidak akan didakwa oleh Allah. Kita dah sampaikan pesanan,
kita dah sampaikan amanah supaya anak itu beriman, tapi anak tak beriman bukan urusan kita. Kerja kita menyampaikan, kerja Allah memberi petunjuk, dan kerja kita ni menyampaikan. Walaupun terkadang bila kita sampaikan anak tak buat, itu bukan urusan kita, tapi urusan kita kena sentiasa memberitahu anak sampailah kita mati. Kadang-kadang kita takut nak beritahu kan, betul tak? Jadi kita dalam kuliah ni tak dengar rasa nak sampaikan juga, sebab kita baru beberapa hari berubah, betul. Zaman dulu kita zaman Pok Ye alompak agogo, pakai baju kebaya, pinggang ramping bak secekak padi. Ketika itu. Tapi bila kita belajar, kita buat perubahan, kita nak tegur anak kita lawan kita. Mak nak suruh saya pakai tudung, mak baru semalam pakai tudung kan. Anak pula balik London, bukan Paya Jaras, London kan. Ada mula lawan balik. Lepas tu anak pula bagi kita duit pula bulan-bulan 10,000. Bila kita suruh dia solat, Abang Long, sejak Abang balik London ni, ayah tengok Abang Long tak pernah solat. Orang tua, sebulan aku bagi kau 10,000, boleh diam tak? Just keep your mouth shut. Cakap orang putih. Jadi ayah buat apa? Ayah duduk kat warung, jadilah ayah subsidi. Anak aku tak boleh tegur. Tegur tu 1 kilometer panjang. Tegur. Nak sebut tak boleh. Anak lawan balik. Dia bagi kita 5,000, 10,000, 20,000 sebulan. Jadi kita tak boleh tegur. Tak boleh tegur, menyebabkan ada masalah di akhirat. Kita tak lepas di hadapan Allah. Sebab tu kita kena didik dia dari kecil kan. Banyaklah kaedah-kaedah dia kan. Jadi hari jadi dia kan, nak tegur pakai tudung tak berani, belikan tudung. Setiap kali hari jadi dia beli tudung sampai penuh tudung lah kat rumah. Akhirnya dia buka kedai jual tudung. Jadi takkan jual tudung tak pakai tudung, akhir pakai tudung. Kita pula buat terlupa. Tiap-tiap bulan kita hadiah tudung. Ayah, jadi saya setahun sekali, ni tiap-tiap bulan. Oh ya ke? Ayah terlupa. Jadi itu kaedah kan. Macam-macam. Nak suruh anak solat, berikan sejadah hadiahnya. Nak suruh anak perempuan solat, belikan tudung Siti Khadijah. Kan? Tak pun tudung Siti Fatimah. Maknanya itu kaedah. Lalu dinasihatkan supaya bertakwa. Jadikanlah takwa dan warak sebagai bekalan hidup dan kehidupan di akhirat. Sesungguhnya kamu semua sekarang berada di dunia yang fana, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kamu semua dahsyatnya hari kiamat. Oleh kerana itu ingatlah kematian dan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Ali Imran 185. Ayat ni saya suka baca ketika talqin kat kubur. Saya kalau talqin, saya berdirilah, kadang-kadang duduk, kadang berdiri. Tengok keadaan kuburnya. Dan kadang-kadang kubur tu sempit, tak boleh nak duduk. Kadang-kadang boleh duduk. Dalam keadaan berdiri, saya akan baca ayat ini dalam talqin. Dan bila baca ayat ini, untuk orang-orang yang hidup sangat berkesan. Setiap yang bernyawa, diguna perkataan kullu nafsin. Nafsin dekat situ dia tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia akan jadi begini, kullun nafsi. Dia tak boleh jadi sin. Bila mari dia nakira, maksudnya dia tidak ada alif lam, dia akan baris bawah, baris dua, nafsin. Itu dari sudut nahu. Dari sudut maknanya, nafsin dia tidak ada alif lam, tidak terkecuali, maknanya yang namanya makhluk semuanya akan mati. Tak kira dia manusia, tak kira dia binatang, tak kira dia benda, namanya makhluk mesti mati. Baik dia kecil, dia besar.
Matahari besar, mati. Dia akan musnah apabila sampai masa dan ajalnya. Semua keliling kita ni yang namanya nafsin mati. Perasan tak? Macam tak perasan je. Handphone ni tanda dia mati, apa dia? Habis bateri, matilah. Kaca tu cara dia mati, pecah. Kan? Pokok tombang, motor pancit, kereta rosak, orang mati. Kalau dia tu orang Islam meninggal, kalau Nabi wafat, kalau raja mangkat, matilah. Selipar yang kita datang tu ada dia punya tarikh tempoh mati dia. Apa matinya? Kena rembat, hilang, mati ya. Nak sebutnya dengan perkataan kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah isim fa'il. Za'iqah ni isim fa'il, maksudnya dia pasti merasakan. Sebab tu perkataan mayit, Allah mayit, perkataan mayit, mim ya ta, mayitun bahasa Arab, bukan dia akan mati, dia mayat. Terjemah dia mayat. Apa sebut hadis tu? Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Kalau terjemah bahasa Melayunya, hiduplah cara apa engkau nak hidup, engkau mati. Tapi sebenarnya, hiduplah cara apa engkau nak hidup, engkau mayat. Mayat ni memang confirm mati. Dalam hal ini bukan saja mati, tetapi merasakan kematian. Za'iqatul maut, maksudnya zaqa yazuqu, merasakan. Dalam keadaan Allah gunakan dengan isim fa'il, bahawa sesungguh-sungguhnya setiap orang kita dalam surau pagi ni akan merasakan kematian apabila sampai masa dan ketikanya. Gerun ayat ni. Ayat ni menggerunkan hati orang yang memahami kematian bukan untuk dirasakan. Kematian terlalu sakit untuk kita sebut dengan rasa yang Allah sebut zaqa yazuqu, merupakan perkara yang lazat. Sebab tu zaqa yazuqu dalam istilah tasawuf dipanggil apa? Zauq. Orang yang dia dah sampai satu peringkat, dia dah rasa manis beribadah, dia rasa lazat berzikir, dia rasa lazat duduk dalam keadaan apa dia? Mengabdi diri pada Allah. Dipanggil orang ini dah rasa az-zauq. Zaka yazuqu juga Allah gunakan pada orang yang masuk neraka. Fadzuqu, dan rasakanlah api neraka. Api neraka bukan benda yang lazat untuk dirasa-rasakan. Kematian bukan benda yang lazat untuk dirasa-rasakan. Allah menggunakan za'iqah, zaka yazuqu, supaya timbul rasa gerun dan takut. Kita yang belum mati ni, kamu agak-agak bila sampai masa kamu mati tu, macam manalah kamu merasakan kematian. Ayat ini menggoncang, diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dan ditulis dalam suratnya, dikirim pada sahabatnya, menjadi peringatan kepada rakyatnya. Lalu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, maknanya dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Maksudnya apa yang ayah-ayah, ibu-ibu buat pagi ni akan dihimpunkan. Kalau kita meninggal pukul 10 saat lagi, segala amalan yang kita kumpulkan sebelum pukul 10 itu saja yang kita nak bawa. Lah ni kita ada simpan beberapa surah dalam dada. Surah itulah yang kita akan persembahkan kepada Allah. Itu yang mampu kita hafal. Manusia apabila mati akan ditimpa penyakit penyesalan. Yang baik menyesal tak buat banyak, yang jahat menyesal sebab tak sempah bertaubat. Dalam keadaan dihimpunkan sedemikian. Jadi ada 60 tahun umurnya, amalan dia banyak. Ada 60 tahun juga dan hidupnya dalam keadaan tak ada amalan. Masing-masing dengan amalan masing-masing. Perjalanan ini perjalanan yang cukup jauh. Apabila disebut faman zuhziha anin nari wa urkhilal jannata faqad faza. Cantik ayat ni. Barang siapa yang disebut sesiapa yang dijauhkan dari neraka,
zuhziha ni dijauh, dan wa udkhila dimasukkan. Yang ni menarik. Hujung disebut faqad faza, sesungguhnya dia telah beruntung. Faza membawa maksud untung ataupun berjaya. Dalam Quran kadang-kadang diguna perkataan al-falah, macam azan, hayya 'alal falah, kejayaan juga. Kadang-kadang diguna perkataan faza. Daripada perkataan faza inilah jadinya fauzun. Zalikal fawzul azim. Yang demikian itu kejayaan, kebahagiaan yang sangat-sangat nyata. Kadang-kadang diguna dengan perkataan selain daripada falah, selain daripada al-fauz, faza, diguna perkataan an-najah, berjaya juga. Apa beza dia? Cuba tengok. Ada sedikit penambahan saya nak sebut. An-najatu hiya al-khalasu min darar aw syarrin ma. Wal falahu yashmalu an-najatu wan najah ad-dunyawi ma'a salahid din wa dunya wal ghayatul abadiyah. Adapun yang dikatakan an-najah, selalu kalau orang nak periksakan kita kata apa? Kita sebut bitaufiq wan najah, betul tak? Nun, jim, alif, ta marbutan, najatun. Maknanya semoga engkau diberikan petunjuk dan berjaya. An-najah, najah ni berjaya. An-najah ia al-khalas minad darar aw syarrin ma. Yang dikatakan an-najah itu terlepas diri daripada sebarang kemudaratan dan kejahatan. Maknanya terlepas dari ujian. Kita nak ujian, kerana ujian tu benda yang selalunya kita tak tahu, betul? Macam kelas kita ni tak ada ujian. Minggu depan saya buat ujian, tak datang dah. Sebab apa tak datang? Sebab dia takut tak lulus, dia takut tak boleh jawab, dia takut macam-macam perasaan. Benda-benda pertakut-takut ni selalunya benda yang negatif, benda yang kita rasa, benda yang tak suka. Bila kita terlepas dari benda yang tak suka, maka tu adanya an-najah. Antaranya lulus. Peksa-peksa lulus, dia ingat tak lulus, tu yang dia seronok. An-najah. Jadi lepas dari benda yang dia tak suka, itulah yang dipanggil an-najah, kejayaan. Dan selalunya benda ini berlaku di dunia, an-najah, dan pada waktu masa yang tertentu. Kadang-kadang hidup kita ni ibu-ibu, pernah dengar tak orang kampung kata biar masa menentukan? Pernah? Ibu-ibu tahu tak, kadang-kadang jawapan dalam hidup kita dijawab dengan masa. Kadang-kadang besok nak periksa, kita pun study. Besok masuk dewan peperiksaan. Pernah tak ibu-ibu dapat soalan, alah macam ni je soalan? Pernah tak? Maksudnya aku tahu tak study lah, tak begadang sampai pagi, dah soalan mudah macam ni, aku tahu tidur semalam. Tapi masalahnya tak tahu. Tahu bila dapat kertas soalan. Perasaan kita tu dijawab kan besok. Semalam kawan kita kata biar masa yang menentukan, kawan kita pun tidur, kita begadang, result keluar sama-sama A. Dia tidur A, aku tak tidur A, baik aku tidur kan. Tapi masa menentukan. Sebab tu kehidupan kita kadang-kadang Allah datangkan ujian bertimpa-timpa sampai kita rasa, Ustaz, why always me? Cakap orang putih. Kenapa aku je kena ni? Kenapa aku? Kalau tak ada iman, dia boleh menyalahkan takdir dan Allah. Kemuncak kalau tak ada iman, dia bunuh diri. Dia rasa apa? Dia rasa kenapa dia saja? Ibu-ibu, rumah kita kalau tak hujan, tak tahu rumah kita bocor, betul? Ke kita panggil tukang repair atap rumah, kita panggil, you repair rumah I boleh? Ada apa? Bocor. Kat mana? Tak tahu.
Gila bang. Kita hanya tahu penjuru tu bocor bila hujan saja. Itulah umpamanya ujian. Kalau ujian tak datang, mana kita tahu kekuatan kita? Sebab tu bila Allah uji, yakinlah bahawa kita layak diuji dan Allah tahu kemampuan kita, dan zalimlah Allah kalau uji di atas kita yang tidak mampu menerima ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah takkan uji melainkan perkara yang memang kita mampu lakukan, kita mampu menerima ujian, maka kita akan tenang. Dan kalau kita diuji, kadang-kadang hati kita hancur berkeping-keping. Jangan dikutip ibu-ibu, biarkan tumbuh di sudut jalan, kerana yang patahkan tumbuh, hilangkan berganti. Senang je Ustaz jawab, Ustaz tak kena kan? Jangan dikutip, kata tok guru saya, biarkan dia di sudut jalan, dia akan tumbuh balik. Sebab tu menangis bukan tanda ibu-ibu hati ibu-ibu lemah, tetapi menangis menunjukkan ibu masih ada lagi perasaan. Faham? Saya ulang balik. Menangis bukan sebab kita lemah, tetapi menangis sebagai bukti kita masih ada lagi perasaan. Makin tak faham saya tengok ni. Faham dia? Dia bukan kelemahan. Bahkan menangis itu perangai orang-orang soleh sejak sebelum daripada Rasulullah lagi. Menangis itu antara air mata yang suara yang sangat dikasihi oleh Allah. Adapun al-falah, tengok wal falahu yashmalu an-najatu wan najatu dunyawi ma'as salah adin wa dunya wal ghayatul abadi. Adapun al-falah, al-falah itu kejayaan yang lebih sempurna dari an-najah tadi. An-najah itu dia nak lepas diri dari ujian saja, tetapi al-falah lebih sempurna sebab dia berjaya, dia bahagia, bukan saja sementara, kekal. Kedua, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, itu maksud al-falah. Yang ketiga lebih hebat lagi, ammal fauzu, yang kita sebut faza yafuzu fauzan ni. Ammal fauzu fahuwa an-nasru az-zafir wa tahqiqul fauzi fi kulli syai' fahuwa ashmalu mafahim wa yashmalu an-najah wal falah. Adapun yang kita duk bincang ayat ni disebut faqad faza, sesungguh-sungguhnya berjaya, bahagia. Adapun yang pertama najah, dia berjaya sementara daripada ujian. Yang kedua al-falah, dia punya berjaya lebih hebat daripada an-najah, bahkan dunia akhirat. Yang ketiga al-fauz, berjayanya bukan sekadar dunia akhirat, sifat berjaya itu kekal dan takkan dirobek sampai bila-bila. Kalau dia masuk syurga, masuk syurganya kekal dan takkan keluar. Kalau dia beri nikmat, nikmatnya semakin bertambah. Lalu digunakan perkataan apa dia? Faman zuhziha anin nari wa urkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka dia itu sebenar-benarnya dia mari dengan pengukuh, qad pengukuh, faza fi'il madi pengukuh. 3 pengukuh kat situ. Nak sebutnya tak ada yang lebih berjaya, lebih bahagia daripada keluar dari neraka, dijauhkan neraka, dimasukkan dalam syurga. Ini tagline, slogan yang kita kena tampal dekat rumah kita. Siapa yang dijarakkan dari neraka, dimasukkan dalam syurga, sebenar-benar SPM, sijil padang mahsyar, masuk syurga. Yang berjaya sikit-sikit SPM dunia tu belum berjaya. Yang berjaya dekat dunia sikit-sikit tu dapat ni belum berjaya.
Kemuncak kejayaan pada pandangan Allah tak sama pada pandangan kita. Berjaya kita tak sama pada pandangan Allah. Ustaz, anak saya SPM 10A Ustaz. Yang 10A belum tentu bawa kita ke syurga. Silai bulan yang bawa kita ke syurga anak yang dapat 10F. Ustaz, dia paling kaya dekat Kuala Selangor ni. Kenapa? Ustaz, rumah dia 10 tingkat Ustaz, 5 tingkat bawah tanah. Oh, kaya. Yang kaya tak bahagia. Yang kaya tak sihat. Yang kaya anak kapak kepala dia. Apa nilai sebenarnya kebahagiaan? Saya ada anak murid dulu kat universiti, tiap-tiap semester dapat Dean List, anugerah dekan, 4 flat. Tapi sayang dia tak solat. Saya kata, kenapa tak solat? Dia kata, Ustaz, who are you to tell me that solat is an obligation in our religion? Siapa kau Ustaz nak beritahu aku solat wajib? Aku celik-celik mata tengok dunia, tak pernah tengok mak ayah aku solat. Mak ayah dia tak solat. Jadi orang lain kata solat tu wajib, ibu faham tak? Wajib tu tak masuk dalam hati dia. Macam mana kau kata wajib kalau mak ayahku tak solat? Kalau betul solat tu wajib, mak ayahku mesti solat. Akhirnya ibu-ibu saya pun tak boleh nak jawab. Betul juga pendapat dia ni, walaupun tak betul. Betul juga pendapat dia walaupun tak betul. Pendapat tu betul pada pandangan dia, walaupun tak betul pada pandangan Allah. Sebenar-benarnya inilah dia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam syurga. Sebab tu kita doa apa? Allahumma inna nas'aluka azaima macam mana? Wal fauza, ujung dia, wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Tengok, untuk syurga fauz, untuk neraka selamat, najah. Kan sama tadi. Maknanya dia selamatkan dari mudarat neraka, kebahagiaan al-fauz syurga. Kat situ pun kita faham dalam konteks yang disebut kejayaan. Ada juga disebut oleh ulama perkataan farah, al-farhu, gembira. Dari perkataan gembira tu marinya farhan, faraha alif nun, farhan. Farah ini dekat dunia, satu. Yang kedua, farah ini benda yang bila dapat kita gembira. Kegembiraan itu juga boleh membawa kepada rasa sombong. Itu dipanggil farah dekat dunia, juga bahagia. Lalu tidaklah kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Nampak cantik sebab dia make up. Dunia ni dah lama dah, sejak Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam dunia dah ada dah. Lamanya dunia. Agak-agak kalau rupa dunia ni seorang perempuan, macam mana rupanya? Hodoh sungguh. Hodoh. Dah lama dah. Dah tak boleh repair. Tahu repair? Kita pergi spa. Tokek spa kata datin. Saya suka datin datang, saya dapat duit. Tapi minta maaf datin, kulit datin tak boleh repair lah datin. Ni kalau cocok macam mana banyak pun duduk krepot macam tu. Dunia ni umpama wanita yang cukup tua dah sekarang ni, tapi dia memperdayakan kita. Sebab itu kehidupan kita umur 50, 60, 70, 80. Ibu-ibu perasan tak? Perjalanan 50, 60, 70, 80, 90 tahun ni kita cari apa ibu-ibu? Perjalanan ini ibu-ibu cari apa? Kita mencari jalan pulang. Kata ulama, kita ni di atas muka bumi dalam perjalanan, kita mencari jalan pulang kepada Allah. Wa ilaihi raji'un. Raja'a yarji'un ruju'an. Raja'a ni kembali. Kita nak balik kepada jalan balik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari dia, mencari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ar-Rahman, surah Ar-Rahman ayat 26. Semua bernama makhluk binasa. Semua yang namanya ada permulaan, dia ada pengakhiran. Orang yang akan naik, dia akan turun. Ada tak kat dunia orang yang naik tak turun-turun? Mesti turun. Orang kalau cantik, ujung dia mesti tak cantik. Orang sehat, ujung dia mesti sakit. Orang hidup, hujung dia mesti mati. Itu nama kehidupan. Ada tak orang yang tak mati-mati? Tak ada. Walaupun umur panjang dekat 1000 tahun, Fir'aun mati tak? Orang-orang dulu yang kita sebut-sebut mati. Sebab tu dalam Quran ada dua watak. Satu watak baik, satu watak tak baik. Yang baik Allah suruh ambil contoh, yang tak baik Allah suruh jauhkan. Dalam tu ada watak Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ada surah namanya surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Hud, ada surah Yusuf, ada surah Nuh. Dan di sebalik surah, di sebalik nama tokoh-tokoh Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, ada cerita kisah-kisah kaumnya. Di sana ada nama yang tak baik, watak juga. Fir'aun, Namrud, mati juga. Dalam keadaan ambillah yang baik, jangan ambil tak baik. Nanti nama kita akan dikenang di atas kebaikan. Kalau kita ambil yang tak baik wataknya, kita dikenang di atas kejahatan kita. Tak boleh kita ambil Quran terus bagi nama anak. Sebab tu nak tengok juga. Saya dapat anak semalam laki-laki, Ustaz. Saya dah beri nama dah, alhamdulillah. Ambil mana? Ambil Al-Quran. Apa namanya? Fir'aun, Ustaz. Nanti dia on, dia tak off. Kita panggil lagi kecil, on, dia tak off. Ada watak jangan ambil. Allah suruh ambil, kita tengok. Sebab semuanya berakhir, kullu man 'alaiha fan, semuanya berakhir dengan kematian. Sebab itu Allah, dia tidak bermula dengan tiada. Kita bermula dengan tiada. Dulu tak ada, Allah adakan. Itu sifat kita. Bila kita bermula dengan tiada, kemudian ada, pasti nanti hujungnya dia tak ada balik. Dia mati balik, berakhir dengan kemusnahan. Kita dulu tak ada, diadakan oleh yang ada. Yang ada, yang telah ada, sebelum kata-kata ada itu ada. Dan kata-kata ada itu ada sebab ada. Dan kata-kata tak ada itu ada juga sebab ada. Hakikat yang ada, hanya yang ada. Sebab itu bila kita kata aku Muhammad, aku Karim, aku Kasim, hujung dia kematian. Aku sebenarnya milik Tuhan. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Hakikat yang ada, aku hanyalah Allah. Tak boleh kata aku kaya, aku lebih, aku duit banyak, aku cantik. Kenapa? Yang kita kata aku ni makhluk, berakhir dengan kematian. Adakah layak orang yang hilang itu mengaku dirinya lebih? Tak layak. Yang kata aku ni Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Yang kata aku ni Namrud, ana uhyi wa umit, aku menghidup dan mematikan. Yang kata aku ni Iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik dari Adam, kau cipta aku dari api, kau cipta Adam dari tanah. Aku ni bahasa Arab ana. Dalam istilah tasawuf, ananiyah, sifat keakuan, merasa diri lebih. Sebab itu bila rasa kita ananiyah, akhirnya menjadi anai-anai. Dia akan merosakkan akidah, keyakinan kita, sifat makhluk kita ini kita nak angkat, nak lawan Tuhan. Ketika itu bila dah mula berkata aku, kita sudah mula mengibliskan diri kita. Lalu wa kaifa idza tawaffat malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum, maka bagaimana nasib mereka apabila melihat malaikat maut mencabut nyawa mereka
memukul wajah dan belakang mereka. Surah Muhammad ayat 27. Allah akan tunjukkan sampai masa kita nak mati, malaikat yang gaib tak nampak jadi nampak. 40 hari sebelum nak meninggal, malaikat maut dah mula menunjukkan kelibat-kelibatnya. Tu yang perangai orang tu mulalah terkeluar, orang panggil buang tabiat. Bahasa kampung tebiat. Dia dah mula tunjuk perangai-perangai yang biasa dia tak tunjuk. Dia biasa isap rokok, dia tak isap rokok. Padahal sehari 6 kotak. Dia tak isap rokok. Benda-benda pelik ni menyebabkan isteri, anak-anak jadi pelik. Dia biasa tengok TV, dia tak tengok TV. Atuk saya laki-laki, pukul 10 malam dia mesti di hadapan TV. Dia suka tengok Dunia jam 10. Atuk saya suka tengok cerita mengenai berita-berita dunia. Kalah pada menteri dia lagi. Hari dia nak meninggal pelik. Sebab pukul 10 malam dia tak benar sesiapa pun duduk depan TV. Dia punya TV. Saya tahulah atuk saya. Tapi pada hari malam dia nak meninggal, pukul 10 dia tak turun. Selalu sharp on the dot, dia akan duduk depan TV. Pukul 10 malam hari tu dia tak ada. Bila 10:05 dia tak turun, atuk perempuan kata pergi bilik atuk. Bilik dia dekat atas, bilik atuk perempuan dekat bawah. Atuk perempuan dekat bawah bilik dia, atuk laki-laki kat atas. Macam ibu boleh. Bila pergi kat bilik dia, dekat katil dia sedang buat macam ni. Saya yang pergi tengok. Saya yang orang pertama tahu dia meninggal. Cucu yang paling atuk sayang, akulah. Saya suka dekat dengan atuk. Kadang-kadang kawan atuk datang, berbincang-bincang tentang ilmu kalam, sifat 20. Saya kecil-kecil dengar je apa yang atuk berbuat. Atuk dengan kawan dia datang ni bukan dekat-dekat, kawan-kawan jauh datang, berhenti sembahyang, berjemaah, sambung lagi cerita sampai petang. Saya kecil-kecil dengar tu jadi minat. Atuk saya dulu dia kena penjara di zaman Inggeris dulu 5 tahun dekat penjara Taiping. Dia berjumpa dengan Ustaz Abu Bakar Bakir. Tahu? Gunung Semanggut? Pun tak tahu. Baca Quran je ibu-ibu, alhamdulillah. Dia daripada tak tahu agama, masuk penjara, belajar dengan tok guru dalam penjara, keluar penjara jadi tahu agama. Keluar penjara daripada Perak ni, Ustaz Abu Bakar Bakir ni datang ke Muar Johor tu. Kata atuk perempuan tidur dekat rumah atuk. Zaman dulu tak ada highway. Abu Bakar Bakir, subhanallah. Sebab tu saya tengok kitab-kitab atuk, dia menulis jawi cantik tulisan dia. Jadi bila saya naik kat bilik dia, saya buka, atuk dekat atas katil macam ni tangan dia. Ibu-ibu meninggal dah. Lepas solat isyak tu dia baring, kemudian dia tidur, terus meninggal. Orang yang dah biasa tengok TV pukul 10 tak tengok TV. Orang dah biasa buat satu benda dia tak buat, ataupun dia tak pernah buat dia buat. Itu tanda dia gelisah. Antaranya dia ni dah mula melihat kelibat malaikat maut yang nak ambil nyawa dia, tapi orang tak nampak. Kawan saya yang meninggal 2 pagi masa belajar. Petang tu saya hantar dia kat stesen bas, dan naik bas dia turun, dia pergi surau solat 2 rakaat. Kampung Losong 5 Terengganu. Dia hafal Quran, rajin bangun malam. Lepas tu dia turun, dia pergi sembahyang, datang balik, dia kata Ana tak boleh balik ni, Ana kena mati kat sini. Pening kepala saya. Dah dia tak nak balik, takkan kita nak alah, jom mari balik rumah saya, rumah sewa. Cuma petang tu dia pelik sikit. Dia beli kacang hijau banyak, dia masak satu periuk besar. Sedangkan kami 5 orang boleh makan 50 orang.
Bila saya tanya, buat apa ni? Yang ni nak buat kenduri tahlil arwah. Saya tak rasa apa pun, sebab saya bukan Tuhan. Tapi saya faham bila dia meninggal 2 pagi, baru teringat petang tadi dia masak bubur. Masak bubur pelik. Dia kata untuk tahlil. Pukul 2 pagi dia bangunkan saya. Bangun-bangun, aku nak mati. Saya ibu-ibu biasa nak periksa, baru nak tidur. Ada kawan bangun-bangun, aku nak mati. Saya tengok muka dia, dia tak mati kan, aku yang mati rasanya ni. Jadi saya rasa pelik. Tapi yang tak pelik kawan ni, seorang ni, budak Perak, lambo kanan, parit. Dia ada lambo kanan, lambo kiri, yang ketiga Lamborghini. Dia ni senior sikit. Dia kata apa? Layankan je. Kalau betul tak rugi kita. Jadi nak mati lah. Nak mati. Baca Quran. Dia baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Dia baca Yasin, mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia baring, meninggal. Sampai hari ni tak bangun dah. Saya mandikan dia, saya masukkan dalam liang lahat. Itulah sahabat saya, nama dia Azhari, orang Terengganu. Itulah orang kan, bila mana nak mati dia bawa benda-benda pelik. Cuma hati kita tak terkata. Seminggu sebelum dia meninggal, saya suka tengok muka dia. Saya tengok, dalam hati saya berkata, muka dia macam mayat lah. Muka macam mayat. Sebab tu orang nak meninggal, ada tanda-tanda. Hidung dia tunduk, pelipis ni, lekuk ni tak ada, bulu kening tunduk. Dia mula gitu. Kita nak sebut macam mana kan? Takkan nak cakap kat dia kan? Kita bukan Tuhan. Tapi lepas dia meninggal, baru kita nampak. Lalu dalam keadaan malaikat menunjukkan wajahnya, memukul wajah dan belakangnya. Ada riwayat yang mengatakan bahawa malaikat maut memukul dengan cemeti daripada api. Cemeti ni alat mukul daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Dibaca pada hari Jumaat, surah As-Sajdah ayat 11. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Ada satu riwayat yang sampai kepadaku yang mengatakan bahawa malaikat maut kepalanya sampai ke langit dan kakinya sampai ke bumi. Dalam kitab di sebalik tabir kematian, bahawa malaikat maut itu sayapnya lebih banyak daripada sayap malaikat Jibril alaihi salam. Pantasnya pergerakan, lajunya pergerakan dia, dalam keadaan dia sebagai PIC, person in charge, dan dia juga ada pembantu-pembantu dia. Sebab itu pembantu dia cukup ramai. Pagi ni kat sini seorang meninggal, kemudian dekat Gombak seorang meninggal waktu yang sama, di Ampang seorang meninggal, Shah Alam seorang meninggal. Berapa banyaknya malaikat yang menjaga ni, PIC ni, untuk menjaga kematian. Bukan saja dekat Malaysia, di sana di Jepun waktu yang sama, di Rusia waktu yang sama, di Jerman waktu yang sama. Sentiasa ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan ada malaikat yang menguruskan dengan begitu efisien, dengan begitu cekap, dengan begitu baik, dengan begitu berdedikasi. The most dedicated malaikat yang diberikan tugasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia berada dalam genggaman tangannya, seperti pinggan makan yang berada di hadapannya. Malaikat maut melihat wajah setiap anak Adam sebanyak 366 kali. Ibu-ibu satu hari tengok muka suami berapa kali? Malaikat tengok muka kita 366 kali. Lebih banyak daripada kita melihat muka suami kita, daripada kita melihat muka isteri kita, daripada kita melihat muka anak cucu zuriat kita sehari semalam. Kerapnya datang menziarah dan merenung-renung dan memperhatikan tiap-tiap rumah 600 kali. Malaikat maut akan berdiri di tengah-tengah dunia sambil memerhatikan dunia
dan seluruh isinya, baik daratan, lautan maupun pergunungan, seperti sebuah pinggan yang berada di antara kedua kakinya. Malaikat maut mempunyai para pembantu yang dapat menelan langit dan bumi dalam sekali telan. Seperti makanan yang dihidang di atas meja, tinggal pilih-pilih ya, nak lauk apa, nak masak daging, masak salai, masak lemak, cili padi, ni asam pedas, ni kari, ni apa, masak singgang, masak pindang, masak asam rebus, sambal tumis, sambal tumis pula, sambal tumis apa, petai, lapar pula. Dipilih-pilih begitu saja. Dalam keadaan begitu hidangannya, para malaikat lain amat takut kepada malaikat maut melebihi ketakutan seseorang terhadap binatang buas. Ibu-ibu, malaikat lain pun takut dengan malaikat maut. Malaikat yang jaga neraka satu hal pula. Ketika Nabi Isra' Mi'raj, semua jawab salam. Nabi beri salam, Rasulullah SAW beri salam. Ada seorang makhluk ni, Nabi beri salam, dia jawab salam, tapi muka dia masam. Lalu ditanyanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa dia ni? Lalu kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, inilah malaikat Malik yang jaga neraka, tak pernah senyum sejak Allah ciptakan. Sebab tu sifat dia dalam surah At-Tahrim, apa dia? Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat yang ke-6. Dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang sifatnya ghilazun, ghaliz, apa dia? Kejam. Syadid, apa dia? Keras. Sebab dia jaga tempat yang penting, jaga orang jahat, dia kena bengis, tak ada belas kasihan. Kalau dihempuk sungguh. Begitu juga malaikat, begitu nerakanya. Neraka itu takadu apa sifat neraka? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apabila dibalingkan orang jahat masuk dalam neraka, penjaga neraka tanya, tak sampai kepada kamu nazir? Nazir ni bukan nazir masjid. Tak sampai pada kamu ke peringatan orang yang beri ingat kamu tentang hari ni, tentang neraka ni, tentang balasan ni, kamu tak ada ke orang beritahu? Apa neraka jadi dia? Neraka tu marah, panas dalam keadaan marah. Apabila neraka tu marahnya neraka itu dalam keadaan seolah-olah neraka itu orang yang ada perasaan. Masuk dalamnya unsur pengorangan, personifikasi, seolah-olah neraka ada perasaan. Dalam hadis disebut hal min mazid, neraka minta lagi, ya Allah, lagi. Ada tak? Tak puas. Sehingga Allah kata qid. Allah kata cukup. Baru neraka kata cukup ya Allah. Takadu tamayyazu minal ghaiz, seolah-olah neraka nak pecah kerana terlalu marah. Neraka sifat dia gitu, malaikat yang jaga pun gitu sifatnya, sesuailah untuk orang jahat. Ketatnya neraka dah masuk tutup, desil. Syurga belum masuk, dah terbuka pintu. Lagi jauh dah nampak dataran syurga. Allah nak beri gembira pada ahli syurga, belum masuk syurga pun dah gembira. Dari jauh nampak syurga, terbuka pintunya. Masuk tak kekok tu, tak kekok. Ibu-ibu masuk syurga besok tak kekok. Ibu-ibu beli rumah, sampai masa selesai SMP, siap, dapat kunci, ibu dapat kunci, pergi rumah ibu-ibu, buka kekok. Ibu-ibu buka kunci rumah tu kekok, sebab tak biasa buka, baru dapat kunci. Syurga bukan macam tu ibu-ibu. Kekok. Pada rumah sendiri
Jiran sebelah pun nak masuk rumah baru, dia pun kekok. Baru dapat kunci. Saya pun dapat. Macam kenapa tu? Macam tak boleh buka je. Yang tanya tu macam tak boleh buka. Dia pintu rumah dia pun tak boleh buka. Itu dunia. Akhirat, orang yang masuk dalam syurga, dia terasa dia pernah duduk dalam syurga berpuluh tahun lamanya. Macam ibu-ibu duduk kat kuliah, boleh bayangkan ibu punya rumah kat mana peti sejuk, dekat atas meja ada apa, tepi dekat sinki tu ada kowe. Nak mari kuliah ni makan tapai ubi, makan 2, tutup, simpan dekat fridge, pergi kuliah. Mari kuliah ni tengok muka ustaz, teringat tapai ubi dalam peti sejuk. Betapa ibu punya knowledge, pengetahuan tentang rumah tu sangat dekat. Tengok muka ustaz ni dah pukul 10, bila nak sebut wabillahi taufik wal hidayah, aku nak sambung makan aku punya tapai ubi. Nak sebutnya syurga, begitu sifatnya. Tak kekok. Macam mana tu ibu-ibu? Kita ada ilmu tentang benda yang kita belum jumpa. Subhanallah. Sehingga pokok-pokok syurga rendang-rendang, makan sambil baring. Sehingga Allah tak nak susahkan ahli syurga. Kita kat dunia ada pokok rambutan, nak panjat tinggi, pakai gala sakit tengkuk, nak panjat ada ke enggak. Banyak ceritalah ibu-ibu. Akhirat tak ada ibu-ibu. Datang dihidang. Macam manalah agaknya kan? Tak rasa seronok? Ziarah istana, semua kaya, tak ada hasad dengki. Sebab kaya belaka, cantik belaka. Kenapa ada hasad dengki kat dunia? Sebab tak semua kaya, tak semua cantik, tak semua pandai. Jadi yang tak ada ni hasad. Syurga tak, semua pakat cantik, pakat kaya, pakat pandai. Subhanallah. Itu nilai dia. Lalu para malaikat lain amat takut kepada malaikat maut tadi, melebihi binatang buas. Malaikat maut mencabut roh anak Adam dari berbagai anggota tubuhnya, seperti dari kukunya, keringatnya, rambutnya, yang mana perpindahan roh dari satu sendi ke sendi lain sakitnya melebihi sakit akibat dibasan 1000 pedang. Kalau ada 1000 helai rambut dekat kepala, setiap helai rambut merasakan kesakitan kematian. Kita perlukan bila kita dah meninggal, orang yang sayang kita uruskan kita. Dia mandi dengan kasih sayang, dia kafan dengan kasih sayang, dia solat dengan kasih sayang, dia angkat dengan kasih sayang, letak dekat dalam liang lahat dengan kasih sayang. Al-mayyit ya'rifu may yahmiluhu wa may yaghsiluhu wa may yudallihi ila qabrihi. Mayat itu tahu siapa yang angkat dia, siapa yang mandikan dia, siapa yang letak dalam liang lahat. Tak ada siapa yang boleh letak dengan kasih sayang, melainkan anak-anak saja yang tahu hubungan hati dan iman dengan orang yang meninggal. Orang kat dunia meninggal, anak-anak tak pandai nak mandikan, terpaksalah subsidi, maksudnya diswastakan. Saya tengok orang meninggal dimandikan macam mandi kereta, car wash. Kita rasa pedih hati ni, rasa nak rampas je. Nak rampas je dia punya hos air tu. Orang ke bumi kan, sekarang ni dekat kat kubur pakai JCB, pakai apa tu, pakai case jentolak tu. Saya dengan Ustaz Dasuki, saya tegur orang yang buat kerja tu, tapi dah pihak keluarga dia tak ada keupayaan, mungkin dia tak berapa pandai, tak ada pengalaman. Yang buat ni minta maaf lah, yang bawa kes tu, jentolak JCB tu Hindu pula tu, yang letakkan tanah dalam tu pula isap rokok lah tu. Aku rasa nak penampar je, geram je hati ni, terbakar-bakar. Kalau orang yang tak soleh buat kerja ni, memang perangai dia tak soleh, minta maaf dengan izin saya sebut.
Ketika dia rata tanah tu, pakai benda tu, dia nak rata tanah, dia empak macam ini. Ibu-ibu bunyi keranda, kerap. Keranda patah, ibu-ibu pakai mesin tu kerap. Kita kan, mak ayah kita kan kita sayang. Tanah tu dengan tangan kita lah. Pakai cangkul, pakai skop. Walaupun lambat tak apa, penghormatan terakhir orang yang kita sayang. Kita berhati-hati, sebab itu kasih sayang tu penting. Sebab tu Nabi meninggal dunia, yang uruskan keluarga terdekat. Mandi, kafan, Nabi dah susun. Siapa nak mandikan dia, ambil air kat mana, telaga mana, pakai kain apa, siapa yang nak mandi dia, siapa yang nak lead, siapa ketuanya. Seorang je orang Ansar, orang luar, itu pun permintaan mewakili orang Ansar. Semua tu orang dalam. Anak angkat dia, cucu angkat dia, pak saudara dia Abbas, and sepupu dia, adik-beradik Sayyidina Ali, and menantu dia Sayyidina Ali, orang-orang dekat. Orang-orang yang dekat, maksudnya supaya dapat dibuat dengan baik. Sebab apa ibu-ibu? Sebab mati sakit tadi belum habis, tiba-tiba dibuat kasar-kasar ketika mandi, ketika kafan. Mayat tu bertambah sakit. Dia menjerit, kita yang tak dengar jeritan dia. Dalam keadaan kalau bolehlah dia nak persembahan yang terbaik. Lalu malaikat maut akan meletakkan roh orang mukmin yang dicabutnya di atas sutera putih yang diletakkan haruman. Sedangkan roh orang kafir diletakkan di dalam sebuah bekas daripada api yang baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Apabila ajal seorang mukmin hampir tiba, maka dia akan didatangi 4 malaikat yang akan mencabut nyawanya dari kaki kanan dan kirinya. Roh orang mukmin akan keluar melalui hujung jarinya seperti air yang mengalir. Keadaan orang kafir ketika akan meninggal dunia seperti kain bulu basah yang digosok dengan sereka yang amat panas. Ambil kain bulu basah, sereka, terbakar dengan hangit cukup. Dalam satu kitab disebut dimasukkan ke dalam mulut pokok talha, pokok yang berduri. Dia masuk dalam keadaan songsang, akarnya ke bawah, masuk dulu, pucuknya ke bawah, pucuknya belakang, akarnya depan, masuk dalam kerongkong. Berduri-duri tu akan cocok semua sendi-sendi daging. Malaikat akan tarik secara songsang, akan melekatlah daging-daging pada duri-duri pokok. Malaikat bukan tarik sekali ibu-ibu. Dia tarik, dia sorong, dia tarik, dia sorong, dia tarik, dia sorong, melolong-lolong orang yang nyawanya ditarik oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bila ditarik, maka tertariklah daging-dagingnya. Bila dia torong, dia sorong balik, maka melekat baliklah duri-durinya ke dalam kerongkong. Dan dalam keadaan begitulah lebih kurang Abu Hamid Imam Al-Ghazali lahir 1058 Masihi. Dia meninggal pada tahun 1111 Masihi. Fable 1, ingat senang, 1111 Masihi Imam Al-Ghazali meninggal dunia. Dia lahir dalam hijrah 450 hijrah. Dia meninggal pada tahun 505 hijrah. Maknanya umur dia ni taklah tua mana, tetapi ilmu dia luar biasa. Abu Hamid gelaran dia, nama dia Muhammad, ayah dia Muhammad, atuk dia Muhammad, laqab dia Al-Ghazaliyu, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Inilah Tok Guru Hujatul Islam. Di sini disebut dalam Kashful Ulumil Akhirah. Nama kitab penuh dia Ad-Durratul Fakhiratu fi Kashfil Ulumil Akhirah. Itu nama penuh kitab dia. Di sini disebut apa dia? Kashful Ulumil Akhirah. Nama kitab Ad-Durrah. Ad-Durrah ini kalau mutiara dipanggil lu'lu'. Kalau mutiara itu besar dipanggil Ad-Durrah. Al-Fakhirah, kebanggaan. Mutiara besar yang menjadi kebanggaan. Nama kitab dia Fi Kashfil Ulumil Akhirah, dalam menyingkap tentang ilmu akhirat, alam akhirat. Jika seorang meninggal, maka orang di sekelilingnya akan membincangkan
membincangkan mengenai dia. Dalam keadaan mereka ada yang berkata, fulan telah meninggalkan wasiat serta harta benda. Sedangkan yang lain berkata, lidah fulan sudah berat untuk bercakap. Dia sudah tidak mengenali lagi jiran tetangganya dan tidak dapat bercakap lagi dengan saudaranya. Umur bila dia hujung-hujung, lidah dah bergulung kan, dia payah nak bercakap, nak sebut Allah pun payah. Aku melihat kamu seperti orang yang dapat mendengar tetapi tidak mampu untuk bercakap. Anak-anak perempuanmu menangisi kamu seperti layaknya seorang tawanan. Dan dia berkata, wahai ayahku tercinta, mengapa kamu tinggalkan aku sehingga aku menjadi yatim? Siapa yang akan memenuhi keperluanku? Demi Allah, kamu dapat mendengar tetapi tidak mampu bercakap. Terkadang orang nak meninggal, cakap tak boleh, tapi dia dengar. Dalam keadaan dia terlalu sakit untuk bercakap, dalam keadaan tak berdaya untuk bercakap, tapi dia mendengar. Kadang-kadang bila kita bisik kat dia, air mata dia mengalir dia. Kadang-kadang dia orang masjid, selalu pergi masjid. Bila dia dah tak boleh bangun, dia stroke, cakap tak boleh. Azan, bila anak dia sebut, ayah, azan Zohor dah ayah, azan Zohor. Ayah dia mata tak buka, meleleh, air mata keluar. Dia terkenang zaman-zaman dia boleh beribadah. Dia merasa rugi kerana tak dapat beribadah. Kita ni gunakan masa sihat untuk masa sakit. Sebelum sakit, masa sihat ni pulut, supaya ketika sakit kita ada simpanan, ada modal untuk kita gunakan masa sakit. Kita ni masa hidup pulut kerana kita akan mati. Bila kita mati, apa yang kita pulut masa hidup, itu simpanan kita untuk kita gunakan bila mati. Sebab tu setiap masa kita ni, yang kita ada lapang ni, gunakan. Kita akan sampai masa kita tak lapang. Kita ada masa-masa yang kita tak boleh buat apa-apa. Sama ada diri kita sakit, ataupun mati, ataupun kita sibuk, ataupun keadaan ketika itu seluruhnya tak membenarkan kita beribadah. Contoh 2020, apa dia? COVID-19 lah kan. Jangan marah kat masjid sebab tak boleh solat Jumaat. Mekah pun Kaabah kosong, tak ada orang tawaf. Ambil balik dekat internet, gambar Kaabah, tak ada orang tawaf. Simpan elok-elok buat kenangan. Ibu-ibu, Mekah ni orang berhenti bertawaf bila solat saja. Habis solat, orang tawaf balik. Pergilah tengah malam buta, malam celek, tengah hari buta, tengah hari celek, orang pusing ya. Sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama tu, ada orang dah melekat ke Hajar Aswad. Nak kata sibuknya Kaabah, tiba-tiba Covid, Kaabah tak ada orang yang bertawaf. Ulama-ulama menangis siang dan malam melihat keadaan ini. Keadaan yang paling menakutkan. Sebab itu tanda kiamat hampir. Kawasan Mekah dengan Madinah ini berlaku gempa yang dahsyat. Sebab tu nak tahu keadaan dunia ni elok tak elok, tengok Kaabah. Kalau Saudi tak elok, tempat lain tak selamat. Sebab itu kita ambil masa-masa begini untuk kita ambil. Sebab tu nama dia COVID-19. COVID-19. Apa dia COVID-19? Corona Virus 2019. Sebab dia datangkan hujung 2019. Corona nama dia. Sedap nama dia, Cik Corona. Cik Corona. Tapi semua takut, tak nampak pun. Pakai mask, pakai apa dia, PPE, Protection Personal Equipment. Nama PPE. Sikit-sikit cuci tangan, sikit-sikit cuci tangan. Sehingga orang kaya tak nak pegang duit. Dekat China, duit orang tak nak pegang, takut ada corona, ada cek corona, takut mati. Dekat farmasi saya tengok seorang perempuan macam hilang akal. I want this, I want this, I want also that one is. Dia macam gila dah. Dia ambil
sanitizer dia ambil ni, ambil ni. Padahal benda tu tak nampak pun, benda gaib. Tetapi kenapa mati tak macam tu tak nampak juga. Iman, ibu-ibu, iman. Dalam keadaan apa, peringkat awal memang dahsyat. Ujung itu saya dekat Turki lagi, dekat Grand Bazaar, curfew, huru hara, tutup Grand Bazaar Istanbul. Depan mata saya orang kolaps, jatuh menggelupur, jatuh, jatuh. Saya kata kenapa, kena sawan ke? Tapi sebelah tu Greece, Turki kan, sebelah kan Greece. Dalam TV Turki, Greece peningkatan pada COVID cukup tinggi. Boom 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 boom. Dalam keadaan jalan tutup, orang muzaharah, kapal terbang semua cancel dekat airport. Kalau saya cancel masa tu, nak tunggu selesai PKP, lama juga duduk Turki tu saya. Tapi alhamdulillah tak cancel, tapi stranded lah. Maknanya dalam keadaan duduk dekat airport 9 jam sebelum fly. Yang lain cancel. Nak sebutnya depan mata saya orang terguling. Dan suasana ini kita simpan untuk kita ambil bahawa inilah peluang-peluang hidup kita. Selagi kita hidup, ibu-ibu, gunakan peluang yang ada ni untuk kita menjadi hamba yang baik. Bayangkanlah dirimu, wahai anak-anak Adam, apabila kamu telah diambil dari tempat tidurmu, kemudian kamu dimandikan lalu dikafani, saudara serta jiran tetanggamu sedih kerana kehilanganmu, teman-temanmu akan menangis, dan orang yang memandikanmu akan berkata, di manakah isteri si fulan serta anak-anak yang ditinggalkan. Orang yang sibuk uruskan kita, dia ingat kita sekejap saja. Tapi kalau kita ada anak yang soleh, tiap-tiap masa dia ingat kita. 5 waktu solat dia kata, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang ibu bapaku. Anak-anak yang soleh sentiasa mengingati kita kerana dia rapat dengan kita. Bentuk anak jadi dia soleh.